Cuba bayangkan ni, ada sebuah istana yang sangat megah dibina oleh seorang sultan. Tapi, ada satu perkara yang sangat pelik mengenainya. Selamat datang! Hari ini kita nak selongkar satu kisah menarik. Kisah di sebalik sebuah istana dan macam mana ia sebenarnya telah membentuk sebuah bandar. Okey, jom kita mulakan. Cerita ni bermula pada tahun 1866. Masa tu dekat Johor, sebuah istana yang, memang mengagumkan, siap dibina. Namanya Istana Besar. Boleh dikatakan istana ni macam lambang kemegahan dan kemodenan zaman tu lah. Tapi di sinilah ceritanya jadi aneh sikit. Kalau dah istana tu hebat sangat, kenapa sultan yang bina istana tu sendiri tak pernah duduk kat situ? Macam mana tu? Inilah misteri utama yang kita akan bongkar sama-sama. Okey, untuk faham misteri istana ni, kita kena undur sikit ke belakang. Kita kena tengok dulu macam mana bandar tu sendiri boleh wujud. Jadi, semuanya bermula pada tahun 1855. Sebuah pusat pentadbiran yang baru telah dibuka dan diberi nama Iskandar Puteri. Untuk pastikan pembangunan bandar baru ni berjalan lancar, seorang tokoh penting telah dilantik. Siapa dia? Panglima Perang, Dapat Puek. Senang cerita, dialah projek manager untuk bandar baru ni. Setahun lepas tu, tahun 1856, satu langkah strategik yang besar diambil. Abu Bakar pindahkan HQ pentadbiran utama dari Teluk Belanga, Singapura, terus ke Iskandar Puteri. Ini satu kenyataan yang jelas kan? Mesej dia senang je. Tempat lama tu dah kira lapuk lah. Sekarang kita fokus ke masa depan. Bandar baru ni pada mulanya macam ada krisis identiti sikit tau. Mula-mula, Iskandar Puteri tahun 1855. Lepas tu, tukar pula jadi Tanjung Puteri tahun 1860. Dan akhirnya, barulah pada tahun 1866, ia dapat nama yang kita semua kenal sekarang, Johor Bahru. Bayangkanlah orang zaman tu mesti pening kepala asyik tukar nama je. Okey, sekarang kita dah faham sikit pasal bandar tu. Jom kita tengok pula pasal projek mega zaman tu, pembinaan Istana Besar yang bermula pada tahun 1864. Anda kena tahu, ini bukan sekadar bina bangunan biasa tau. Ini satu kenyataan, satu statement untuk seluruh dunia. Dan macam mana-mana projek gempak, mesti ada tim yang power kat belakangnya kan? Kontraktornya, nama yang cukup terkenal kat Johor, Wong Afuk. Arkitek dan juruteranya pula, Datuk Yahya. Inilah dia, the A-team tempatan yang jadikan visi ni satu kenyataan. Dan bila kita cakap pasal pembinaan dia, ini memang standard antarabangsa habis. Bahan-bahan dia bukan main-main tau. Jubin lantai diterbangkan dari Eropah. Marmar pula direct dari Itali. Atap genting dari China. Nampak tak? Dari awal lagi, Istana Besar ni memang dirancang untuk jadi mercu tanda global. Jadi, dengan pasukan yang hebat, bahan dari serata dunia, semua ni akhirnya menuju ke satu tarikh yang sangat-sangat penting, 1 Januari 1866. Pada tarikh inilah, Istana Besar yang gah tu dibuka secara rasmi. Tapi, kejap, ada lagi. Bukan itu je yang jadi hari tu. Pada hari yang sama, Bandar Tanjung Puteri tu pun secara rasmi ditukar nama jadi Johor Bahru. Dua dalam satu. Satu majlis untuk rayakan Istana Baru dan nama bandar yang baru. Beberapa bulan lepas majlis besar tu, Abu Bakar berangkat ke England. Tapi ini bukan lawatan biasa-biasa, okey? Ini macam misi shopping untuk hiasan dalaman. Baginda sendiri yang pilih satu persatu perabot untuk Istana Baru tu. Nak pastikan semua sempurna. Lepas tu, semua barang tu dihantar terus ke Johor Bahru. Okey, cuba bayangkan. Istana dah siap. Perabot cantik-cantik pun dah dipilih sendiri dari Eropah. Semuanya nampak macam sempurna kan? Tapi, kat sinilah plot twist cerita kita bermula. Jadi, apa sebenarnya tugas Istana Besar ni? Ini jawapan kepada soalan besar kita dari awal tadi. Jawapannya mudah je. Istana Besar ni sebenarnya bukan rumah. Ia dibina sebagai balai mengadap. Maksudnya, ia macam Dewan Istiadat Gergasi. Khas untuk majlis-majlis rasmi dan untuk sambut tetamu-tetamu penting atau VIP. Dan bila kita cakap pasal tetamu penting, memang bukan calang-calang orangnya. Senarai tetamu dia memang kelas dunia tau. Bayangkan, dari kerabat dia Raja British, macam Putera George, sampailah ke Raja Hawaii, semua pernah datang dan diraikan kat sini. Jadi nampaklah kan, istana ni sebenarnya pentas diplomasi antarabangsa untuk Johor. Jadi, persoalannya, Sultan duduk kat mana? Sebenarnya waktu tu baginda menetap di Singapura. Baginda hanya pindah secara tetap ke Johor bertahun-tahun kemudian, pada 1889. Dan bila baginda pindah, baginda tinggal di Istana Zahra, bukannya Istana Besar. Nah, dengan itu, misteri kita pun terjawablah. Okey, jadi apa pengajaran atau take away kita daripada semua ni? Perkara paling penting yang kita kena faham ialah,
Istana besar ni bukan pasal tempat tinggal. Langsung bukan. Ia adalah simbol cita-cita. Ia satu alat diplomasi yang sangat hebat dan yang paling penting ia adalah satu kenyataan kepada dunia yang Johor ni sebuah negeri yang moden dan maju ke depan. Dan ini buat kita terfikir kan, kalau istana besar tu cerminan cita-cita Johor zaman dulu, agak-agaknya bangunan-bangunan ikonik kita hari ini, apa yang ia tunjukkan tentang kita, tentang masyarakat dan impian kita sekarang? Cuba kita fikirkan sejenak.